tolong bacakan nama-nama. Saya akan Okey. type. Dan sebelum tu, sesiapa yang ingin berkongsi. Tadi pemenang tadi siapa? Pemenang Puan tadi? Sri, Puan Sri. Puan Sri Okey. dari Pulau Pinang. Boleh suruh Puan Sri buka kamera dan share sedikit sebanyak kebaikan produk mineral drop dan juga magnesium spray yang telah digunakan. Boleh? Boleh. Minta Kalau Puan Sri. dia share baru nanti kita berikan hadiah. Hadiah dah confirm dah dapat tapi kita nak Puan share sedikit pengalaman Puan. Okey, cikgu boleh nak bacakan nama? Okey. Mentor TJ, Okey. Bhinneka Rezeki, Tuan Kamal, Ya. Kamal. Saya tak apa. Bhinneka Rezeki apa cikgu? BI? Bhinneka BHI, BHI? NNEKA. NNEKA Okey lagi? Okey. Tuan Kamal. Tuan Kemudian Kamal dah masuk. Tuan Kamal dah masuk. Rudi, Tuan Rudi. Tak lagi ke? Ada ya, siapa ya aku banyak ada. Banyak. Dah deh. Tuan Rudi AS. Okey. Kusulong. Kusulong. Okey. Abeku MX5. Abeku MX5 lagi. Kemudian nombor telefon 67528965. Ini namanya siapa ni? Cikgu 67 berapa? 6752 Okey. 8965. 8 9 9 65. Okey, next. Puan Seri. Puan Seri Puan Seri Muhammad Madi. Puan Seri Madi. Okey. Kemudian Zul. Zul Zul. Okey. Kemudian iPhone. Kemudian Naizatul HP. What? Naizatul. How you spell? Naizatul. Okey. HP 546518. HP 546518 macam nombor kereta, Pak. Okey. Okey. Kemudian Nasir. Bukan nombor kereta tu nombor Huawei punya agent. Oh, I see, agent. Okey, Nasir. HP tu health planner. Okey, Nasir. Kemudian Rina Madiana Batam. RINA Mardiana. MARDIANA. Okey. Suhaimi. Okey. Rozi Osman. Rozi Osman Yeah. Okey. Nora TJ. Okey. Bos Hak 1. BOSS HAQ 1. Okey. Salma Jamil. Okey. Wan Haris. Puan Haris Wan. Wan Haris. Okey. Salehan Abdul Hamid. Okey. Kemudian Pak Su Yat Pining. Pak Su Pining Pak Su Yat Pining. YAT YAT Yat. Okey. Kemudian Aisyah. Okey. Kemudian Alia. Okey. Jutawan Sukses. Okey. Kemudian Sukri. Okey. Itu je. Okey. Kalau ikut nama yang itu ada sebanyak 34, tapi sekarang dah tinggal 26. Ada yang dah keluar. Okey. Puan Hasna ada tak? Puan Hasna. Saya tak nampak kat sini. Puan Hasna ada. Puan Hasna nama dah masuk? Nama dah, ini belum masuk tadi. Puan Hasna. Kemudian Samsung SMA066B.
Samsung. SM Okey. A066B. Okey. Kemudian MUS, MUS. Okey. Okey, itu aja. Okey, boleh So, bersedia semua sebelum saya tamatkan majlis ni, dia ada total 3 spin. Sorry, Tadi yang TJ, lagi satu Rosnani. Rosnani dan Rose Nama Rosdi. Shaila tak ada. nama Apa dia? siapa? Shaila. Saila SHAILA. SHAILA. Okey, ada nama-nama yang tertinggal sebelum saya spin. Rosdi, ROS. ROSE Rose, Rosdi. Google ROS. Rose. ROSE Okey. Rosdi. Okey. Kemudian ada Rosnani. Rosnani. Abang Alim JB dah ada? Abang Alim Okey. Itu aja. Okey, so nama semua dah finalize Yep. So Cikgu Hussein take note tadi pemenang yang pertama Puan Puan siapa? Seri. Puan Okey. Seri. Okey. Tuan Kamal Yeah. Ready. Tuan Rudy ready? Ya, Bos ya. ada kat dalam Ada. Okey, Ada. spin pertama wang tunai sebanyak 50 RM. Saya spin. Jadi saya ambil apa yang diorang cadangkan. Ambil betul macam ni, saya letak 30. Puan kata 25 saya tak. Pemenang Puan Aisyah. Alhamdulillah. Puan Aisyah boleh on video, saya nak tengok muka Puan Aisyah. Jadi saya sarankanlah. Puan Aisyah. Dengan lagi apa-apalah. Saya rajin spray mata. Siapa yang belum rajin spray mata lagi, nanti sudah jelas. Oh, tak ada. Spray mata hari-hari. Puan Aisyah, Saya memang dan kaki saya kaki potong ni. Bila saya pakai selipar, boleh nak dekat saya. Okey, cabutan spin yang kedua. Wang tunai sebanyak 50 RM. Saya mesti sangat-sangatlah. Saya spin sekarang. Selama hampir 3 bulan lebih saya muda ramai yang datang. Ada kata beli produk. Saya cakap saya stok apa produk. Abang Alim JB. Abang Alim JB pemenang yang ketiga. Siapa yang jumpa jodoh, saya sarankanlah ambil produk. Okey. Abang Alim ada tak kat sini? Cikgu. Abang Alim ada kat sini? Kalau ikut tadi ada. Okey, dan tadi pemenang yang tadi Puan Aisyah. Puan Aisyah. Dua-dua ada tak? Kalau ikut catatan ada, tapi tak tahu kalau dia dah keluar. Abang Alim ada. Cuba tengok video. Ada. Saya nak buka, tolong buka video. Saya nak tanya. Aisyah ada, Aisyah. Aisyah ada? Okey, Aisyah. Okey, saya nak interview you sikit, Puan Aisyah. Sebelum saya buat cabutan yang last ni, okey, Puan Aisyah saya pin. Boleh share sedikit sebanyak sangkut paut dengan kegunaan MX5 dan juga Ocean Spray. Boleh cerita sikit pengalaman you? Pengalaman. Ya. Dah berapa lama you pakai produk ni? Itu pada bulan 7, 8, 9. Baru-baru ni saya kena living crisis. 3 hari saya demam. Tapi selepas tu saya daripada demam saya rasa Ada badan saya gangguan suara siapa itu? Tolong. Ada gangguan siapa tu tak tahu. Cikgu tolong. Yang lain minta tutup mute dulu. Yang lain mute. Bagi Puan Aisyah je yang on. Cikgu tolong mute kan.
seluas lautan di bumi insya-Allah. Saya fikir mungkin dia tengah bercakap ke? Lain boleh mute bagi Puan Aisyah je. Yang on mute, yang on mic. Boleh mute tak, cikgu? Okey. Pengalaman orang kata kita rasa badan tu lebih segar, sihat. Lepas tu kita rasa macam relax, tenang. Tenang tu tenang. So, siapa yang sponsor you? Sponsor Kak Wati. Kak Wati. So, banyak ilmu yang you dapat hari ni? Daripada Nurwati dan saya join Zoom ni sendirilah. So, saya harap Puan sentiasa sihat dan gunakan produk ni seterusnya, insyaAllah. Okay? InsyaAllah. Thank you. Okay, Cikgu Hussein, tadi saya nak call Abang Alim. Abang Alim dah keluar tak? Abang Alim ada tak? Abang Alim JB. Sri Madi, saya nak tanya Sri Madi. Mungkin Sri Madi ada nak share sedikit. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak testimoni, tapi bukan dari saya, dari suami. Sebab suami sakit kronik teruk. Buah pinggang problem tahap 3, gout lagi, darah tinggi lagi, dan lagi satu dia ada penyakit angin kembung perut tu. Saya alhamdulillah tak ada penyakit, cuma biasa makan, minum one drop ni dia rasa badan ringan. Dan bila buat renaman kaki, karbon 2 ni memang lagi bagus lah, alhamdulillah lah. Dah buat ramai dekat customer tu, ramai yang puas hati. Dan suami ni sebab dia ada gout, dia sampai keluar karat-karat kat kaki dia tu. Kali pertama, kedua tak keluar. Tapi lepas seminggu buat, bila ambil tisu, dekat tapak kaki dia keluar macam ada tanah merah tu. Sampai hari ni masih buat renang kaki lah. Suami alhamdulillah daripada tak boleh bangun, kaki dia kejang, dah boleh jalan dah. Yang terbaiklah MFI ni. Kalau kita ada MFI ni, macam kita ada 20 produk. Sebab dia dari hujung rambut sampai hujung kaki. Dia punya khasiat dia tu. Tak perlu ambil produk lain dah. Kita ada yang ni, kita dah cukup dah. Tak payah campur produk lain. Yang ni bila kita minum dah untuk dalaman. Bila kita spray dia untuk luaran. Spray macam saya dah masalah saraf je. Bila spray ni dia rasa panas. Alhamdulillah lah. Boleh jalan dengan lebih baik lah. Taklah jalan sengit-sengit sangat. Dan saya accident kaki, tulang semua hancur dulu. Alhamdulillah. Suami memang kami yang lebih banyak menggunalah setiap bulan satu set untuk diorang pakai lah. Setiap malam baru suami renang kaki. Memang produk ni antara yang terbaik yang pernah saya dapat lah. Sebab saya selalu ni dah beli lebih 10k untuk rawat suami saya. Macam-macam produk beli. Abang-abang semua beli. Tapi saya kekal guna yang ni. Sebab yang ni banyak sangat kesan dia. Alhamdulillah. Dan suami kata kongsilah dengan orang lain. Itu yang selalu sponsor orang tu. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih Puan. Alhamdulillah. Okey, last spin. Sebentar last spin. So Puan Aisyah dah menang, Puan Sri Madi dah menang. Abang Alim dah masuk? Abang Alim dah keluar saya kata. Abang Alim dah keluar. Okey. Sekejap saya nak share yang tu. Tuan-tuan dan puan-puan, cabutan yang terakhir. Saya harap in future kalau saya buat spin, tolong stay sampai habis lah. Sebab saya nak dapatkan perkongsian daripada anda setelah anda menang. Supaya orang lain pun dapat manfaat. So ni last spin sebelum saya tamatkan majlis ilmu hari ini. Dah bersedia semua? Okey. Dah bersedia, saya tak dengar satu je. Cikgu Hussein yang lain pun dah bersedia.
Okey. Dah. Ready. Sedia. Dia. Kasih semangat sikit. Semua dah bersedia sebelum saya spin ni. Sudah. Barulah Sorak. satu Malaysia Yes. dengar ni. Best. Sorak. Satu Malaysia dengar. Okey, Sorry, sis. ready. 1, 2, 3. 100 RM dimenangi oleh Puan Alia. Puan Alia 100 RM. Boleh tunjuk muka? Puan Alia, Tepuk tangan. silakan. Wah, tahniah. Puan Alia, tunjukkan muka. Kongsi testimoni sikit. Puan Alia ada? Ada tu dia. Suara tak dengar Puan Alia. Ada. Puan Alia. Ada Puan lain Alia. putus. On video. On video. Kita nak dengar perkongsian On video. anda. Puan Alia ada yang mana ni? Seramai. Segamat. Mana Puan Okey. Alia? Ya, Puan Alia tu. saya. Okey. Saya pin sebentar. Okey. Silakan. Sebentar saya ambil video record. Okey, pengalaman menggunakan produk MX Price, silakan. Pengalaman saya sebelum ni saya ada pernah jatuh kaki kanan pergi daripada tahun lepas bulan 9 lah macam tu. Lepas tu dah pergi x-ray, pergi terapi, semua x-ray tak ada apa-apa lah, tulang pun tak ada patah apa semua. Pergi terapi pun tak okey juga. Lepas tu bila nampak Abang Rudi punya status, lepas tu saya cakap dengan Abang Rudi lah nak try dia punya produk sebab kaki saya sakit kan. Lepas tu Abang Rudi, sebab saya pun dah lama kan kena dengan Abang Rudi daripada kuku dulu. Tu yang percayalah kat dia. Tu saya cubalah. Lepas tu dalam 2 kali buat rendaman, masa pertama tu memang ada rasa kesan lah. Lepas tu badan saya memang banyak angin. Setiap kali rendam memang berangin. Memang berangin. Lepas 2 kali rendaman, lepas tu setiap malam saya spray magnesium. Lepas tu dalam beberapa hari tu macam terkejut lah bangun tidur kan. Kenapa tak sakit cakap. Biasanya masa sebelum tu bila kita berjalan je, dia rasa macam tulang tu macam apa orang kata? Orang Jawa cakap tu play out tulang dia macam bergalir. Tulang peha tu dia macam bergalir. Sebelum guna MSFI ni lah. Tu yang terkejut lah, bangun tidur je rasa kenapa tak sakit tu yang macam saya amalkan terus minum tu mineral. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Tu pengalaman saya lah. Tu betul-betul testimoni daripada saya lah. Thank you so much Tania dan juga Tania sekali lagi pada pemenang-pemenang pada malam ni yang dah berjaya. Okey, sebelum saya akhiri, boleh on semua video. Saya nak ambil gambar. Tangan buat 5. Jauh sikit. Lagi ramai, lagi best. Buka video. 5. Okey. 1, 2, 3. Okey, saya nak ambil gambar pemenang-pemenang. Sebentar, saya nak pin gambar pemenang. Okey, Boleh. sebentar, saya nak ambil gambar pemenang hari ini. Okey. Sebentar. Gambar pemenang lagi satu. Okey. Pemenang supaya ingat nanti bos boleh hantar you. Nak kena report dengan bos pemenang-pemenang malam ni. Okey. One more.
Okay. Thank you so much. Okay, dengan itu InsyaAllah minggu depan. So bayangkan tuan-tuan, saya ada lebih kurang 300 slide berkenaan ilmu. Ni baru 80 lebih je ilmu yang disampaikan. So minggu depan kita akan share selagi ilmu teruskan sistem MX5 ni dengan ilmu. So mudah-mudahan anda dapat manfaatnya. Dengan itu saya mohon maaf sekiranya ada terasa basa ataupun penyampaian kurang menyenangkan. Dengan itu saya doakan anda semua sihat, berjaya bersama keluarga yang tercinta insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Jumpa minggu depan Minggu depan. dengan topik-topik yang lebih hangat. Alright. Abang Rudi belum balik-balik lagi Abang Rudi? Belum. Oh, Abang Kamal dah Dekat sampai rumah hospital. lah, dah relax. Di 9 Dekat hospital besok ni. nak ke KLIA. Oh, okey. Pagi-pagi ke KLIA. Okay, kita jumpa. See you there. Okay. See you. Okay. Alright. So, Okay, bye. Okay. Alright, jumpa lagi. Bye. Okay, Cikgu Hussein. Thank you Yeah. so much. No problem. Okay, kita jumpa lagi Cikgu insyaAllah. InsyaAllah. Take care. Good night. Assalamualaikum. Good night.